Bagi anda atau ahli keluarga yang sudah masuk umur 70-an dan doktor pernah kata sambil tepuk bahu yang tekanan darah 140/90 itu adalah norma usia. Tolong lupakan kata-kata itu. Buang terus dari ingatan sebab hari ini kita akan bongkarkan mitos yang paling berbahaya, paling licik dan malangnya paling meluas dalam rawatan kardiologi masa kini. Mitos ini sebenarnya setiap hari meragut nyawa, merosakkan kehidupan dan menukar warga emas yang aktif menjadi orang kurang upaya. Kekal bersama kami hingga ke penghujung dan anda akan tahu kenapa bacaan pada alat tekanan darah yang anda anggap selamat itu sebenarnya adalah bom jangka yang sedang berdetik di tengah-tengah badan anda. Dan paling penting, anda akan faham apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Dari mana datangnya anggapan yang tekanan darah mesti naik bila kita tua? Kononnya 190 itu rezeki bagi orang 70 tahun. Faham ini bermula dari zaman dahulu, sekitar pertengahan abad ke-20. Ketika itu, doktor tidak ada banyak pilihan ubat yang berkesan dan selamat untuk mengawal tekanan darah seperti yang kita ada hari ini. Ubat memang ada, tetapi selalunya ia mendatangkan kesan sampingan yang teruk dan warga emas khususnya sukar untuk menahannya. Selain itu, pemahaman tentang mekanisme penuaan salur darah juga berbeza. Wujud teori yang mengatakan bila usia meningkat, salur darah kita akan menjadi keras atau kaku secara semula jadi. Jadi, kononnya, untuk menolak darah melalui salur yang tidak lagi elastik ini, jantung perlu menghasilkan tekanan yang lebih tinggi bagi memastikan darah sampai ke organ-organ penting. Maka, terciptalah satu keadaan serba salah. Menurunkan tekanan darah terlalu berisiko kerana kesan sampingan ubat, manakala membiarkannya tinggi pula kelihatan logik dari sudut fisiologi yang lapuk itu. Beginilah caranya konsep tekanan darah tinggi yang boleh diterima atau normal untuk usia itu tercipta. Doktor pada masa itu terpaksa memilih yang dirasakan kurang mudarat. Tetapi, bidang perubatan tidak pernah statik. Apa yang dilihat sebagai langkah berjaga-jaga 50 tahun dahulu, kini sudah bertukar menjadi kejahilan yang membahayakan nyawa. Mari kita mulakan dengan kenyataan yang paling penting. Tekanan darah 140/90 mm merkuri ini bukan paras normal. Walaupun umur dah 70, 80 atau 90 tahun. Mengikut semua garis panduan klinikal antarabangsa terkini, sama ada dari Eropah, Amerika atau Rusia, paras ini ialah peringkat pertama hipertensi arteri atau kita panggil saja darah tinggi. Ini adalah satu diagnosis, ini adalah penyakit, ini adalah keadaan yang perlukan perhatian, pemantauan dan dalam kebanyakan kes, ia perlukan rawatan. Cuba bayangkan kalau suhu badan kita 37.5 darjah Celsius. Memanglah ini bukan 39 darjah. Kita masih boleh pergi kerja, buat kerja harian. Tapi adakah kita akan kata ini normal? Tidak. Kita tahu ada sesuatu yang tak kena. Ada proses keradangan senyap sedang berlaku dalam badan. Sama juga dengan tekanan darah 140/90. Ia bukan krisis darah tinggi yang kritikal sampai kita tiba-tiba pengsan. Tetapi ia ibarat proses keredangan senyap yang perlahan-lahan tetapi pasti merosakkan salur darah kita dari dalam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahaya keadaan ini terletak pada hakikat. Ia nampak macam tak bahaya. Pesakit mungkin tidak rasa tekanan ini. Tak sakit kepala, tak pening dan tak ada kilauan depan mata. Dia jalani hidup seperti biasa.
yakin semuanya okey sebab dah tua-tua ni. Memang macam nilah tekanan darah. Inilah perangkap utamanya. Selagi kita terperangkap dalam kesilapan berbahaya ini, penyakit itu terus menjalankan tugas jahatnya. Ia macam anai-anai yang senyap-senyap memakan tiang utama rumah kita. Di luar, rumah nampak kukuh dan selamat, sehinggalah suatu hari yang dahsyat, bumbung itu runtuh ke atas kepala kita. Dalam konteks kesihatan kita, bumbung yang runtuh itu ialah stroke, serangan jantung, kegagalan jantung atau kegagalan buah pinggang. Jadi, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menukar sikap kita. Berhenti panggil penyakit ini normal. Akui bahawa angka 140/90 adalah masalah yang perlu diselesaikan, bukannya sekadar lumrah usia yang kita perlu terima. Inilah langkah pertama dan paling penting untuk mengekalkan kesihatan dan memanjangkan kehidupan kita yang aktif dan bermakna. Untuk kita faham kenapa kenaikan tekanan yang sikit pun boleh bawa kerosakan yang dahsyat, mari kita bayangkan sekejap salur darah kita. Kalau ikutkan, arteri itu bukan sekadar macam paip kosong. Dia sebenarnya organ yang hidup, yang sangat kompleks. Dalam dia, yang kita panggil endothelium, adalah lapisan sel yang nipis sangat, licin macam sutera. Lapisan halus ni buat kerja penting. Dia kawal regangan salur darah, dia halang darah dari membeku dan dia kawal pertukaran nutrisi. Sekarang, cuba bayangkan, dalam sistem yang halus ni, darah asyik mengalir dengan tekanan yang berlebihan. Apa maknanya tekanan 140, 140? Ia ibarat macam kita siram pokok bunga yang lembut, tapi guna pancutan air bomba. Tekanan darah yang terlebih ini, dia macam melibas endothelium tu. Ia mencederakan lapisan tu, buatkan retakan halus dan kerosakan kecil. Badan kita sudah tentu akan cuba tampal balik kerosakan tu. Macam mana dia buat? Dia hantar pasukan pembaikan kecemasan, iaitu platelet, kepingan darah dan kolesterol jahat atau LDL. Mereka ni macam simen. Dia tutup retakan halus tu dan lama-lama jadi plaque atherosclerosis. Pada awalnya, ini memang dapat selamatkan salur darah daripada pecah. Tapi, masalahnya, tekanan darah masih tinggi. Ia terus memukul dinding menyebabkan kecederaan baru yang tak habis-habis. Pasukan pembaikan ni bekerja tanpa henti. Plak tu makin lama makin menebal, bertambah lapis demi lapis, macam stalagmit dalam gua. Lama-kelamaan, plak ni jadi besar, menyempitkan laluan darah. Darah pun tak boleh mengalir lancar. Dinding arteri tu sendiri, yang asyik kena projek pembinaan keradangan ni, dia hilang keanjalan. Ia jadi keras, kaku dan senang pecah. Dapat hos, paip getah yang anjal dan kuat, kita dapat paip plastik lama yang dah retak, yang bila-bila masa saja boleh pecah. Proses ini berlaku serentak dalam beribu-ribu salur darah di seluruh badan kita, dalam jantung, dalam otak, dalam buah pinggang dan dalam mata. Inilah hakikat yang berlaku pada seseorang yang hidup dengan tekanan yang kononnya normal ikut usia 140/90, tempuran 90. Kerosakan sistem salur darah yang perlahan tapi pasti, yang merosakkan diri kita sendiri. Okey, sekarang kita tengok bab jantung pula. Jantung kita ni dia kira macam enjin utama dalam sistem darah kita, dan dialah yang paling awal terkesan bila kita ada tekanan darah tinggi. Apa jadi bila jantung kena pam darah melalui salur darah yang dah sempit dan keras? Dia kena kerja keras gila-gila.
sampai terbeban sangat. Cuba bayangkan, kita nak picit ubat gigi yang pekat tu, tapi lubang tiup dia halus sangat. Mesti kita kena tekan tiup tu kuat-kuat. Betul tak? Jantung pun macam tu lah. Untuk lawan rintangan yang tinggi dalam salur darah tu, otot jantung kita yang dipanggil miokardium terpaksa mengecut lebih kuat dari biasa. Jantung ni kan otot. Cuba fikir, kalau kita asyik angkat benda berat, hari-hari angkat besi yang tak terangkat, apa jadi pada otot kita? Otot tu akan jadi besar, kan? Proses ni kita panggil hypertrofi. Nampak macam bagus, jantung makin kuat, tapi jangan silap, ini bahaya besar. Bila otot jantung di bahagian kiri membesar, ini sebenarnya satu proses yang tak sihat. Otot tu makin besar, tapi bekalan darah dia tak cukup. Urat-urat koronari yang sepatutnya bagi makanan dan oksigen pada jantung tak mampu nak tampung otot yang dah membesar tu. Akibatnya, sel-sel jantung tu mula kelaparan oksigen. Ini yang kita panggil iskemia. Tambahan lagi, otot yang dah membesar ni jadi keras. Dia hilang kebolehan untuk berehat atau kendur dengan normal. Ini mengganggu cara jantung tu nak isi darah dan akhirnya boleh membawa kepada satu keadaan yang sangat serius, kegagalan jantung kronik. Kita mula rasa semput, kaki bengkak, cepat letih. Jantung kita dah penat sangat. Dia dah bekerja lebih masa bertahun-tahun nak lawan tekanan tinggi yang orang kata biasa untuk orang tua tu. Sampai satu masa, tenaga dia habis. Boleh jadi serangan jantung, infarksi miokardium. Bila sebahagian otot jantung tu mati sebab tak dapat darah, atau boleh juga jadi mati mengejut. Inilah harga yang kita kena bayar bila kita percaya mitos kononnya tekanan darah tinggi ikut umur tu normal. Sasaran seterusnya yang paling teruk terjejas akibat tekanan darah tinggi ialah otak kita. Otak ni memang sangat memerlukan banyak tenaga. Walaupun beratnya cuma sekitar 2% daripada keseluruhan berat badan kita, otak menggunakan sehingga 20% oksigen dan nutrien yang masuk ke badan. Sebab itu, ia perlukan sistem bekalan darah yang sempurna, yang terdiri daripada saluran-saluran darah yang halus dan sangat sensitif. Jadi, apa yang berlaku kepada saluran darah halus ini bila tekanan darah sentiasa 100/90? Proses kerosakan yang sama macam kita dah jelaskan sebelum ini akan berlaku. Dinding arteri yang membekalkan darah ke otak akan menebal, hilang keanjalan dan salurannya jadi sempit sebab ada plak kolesterol. Ini menyebabkan gangguan peredaran darah kronik ke otak. Otak asyik tak cukup oksigen dan glukosa. Macam mana kita nak tahu? Simptomnya mungkin tak ketara sangat. Daya ingatan makin teruk, susah nak fokus, cepat letih bila buat kerja mental, telinga berdesing dan pening kepala. Ramai orang anggap ini semua sebab tua, penat atau apa-apa saja, tapi bukan disebabkan tekanan darah yang kononnya normal. Orang tu mula susah nak berfikir, sukar cari perkataan yang sesuai dan lupa kejadian yang baru berlaku. Proses ini dipanggil demensia vaskular atau lebih mudah, penyakit nyanyuk orang tua. Dan darah tinggi adalah punca utamanya. Tapi itu bukan yang paling menakutkan. Bahaya paling besar yang mengancam otak bila ada darah tinggi ialah stroke. Ada dua jenis stroke. Pertama, stroke iskemik. Ini berlaku bila plak kolesterol dalam saluran darah otak pecah. Satu bekuan darah terbentuk di situ dan ia menyekat sepenuhnya aliran darah. Kawasan otak yang tak dapat bekalan makanan akan mati. Kedua, stroke hemorrhagic.
Ini terjadi bila dinding saluran darah yang dah rapuh dan dirosakkan oleh darah tinggi tak tahan dengan lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba, lalu ia pecah. Pendarahan berlaku dalam otak yang kemudiannya menekan dan memusnahkan tisu otak. Kedua-dua jenis strok ini adalah bencana. Ia boleh mengubah seseorang menjadi orang kurang upaya yang teruk, terlantar di katil atau terus meragut nyawa. Dan risiko bencana ini akan berganda-ganda apabila anda hidup dengan tekanan darah 140/90 dan anda masih anggap ia sebagai normal. Tekanan darah tinggi ini memberikan impak yang sama seriusnya kepada buah pinggang kita. Buah pinggang ini ibarat penapis unik dalam badan kita. Setiap minit, darah yang banyak akan melalui buah pinggang dan ia akan dibersihkan daripada toksin serta segala sisa buangan badan. Semua kerja yang rumit ini berlaku dalam jutaan penapis kecil yang dipanggil glomerulus. Ia sebenarnya hanyalah jaringan kapilari yang sangat halus. Sekarang, cuba bayangkan jika darah masuk ke kapilari yang halus dan berdinding nipis ini, tetapi dengan tekanan yang sentiasa tinggi. Tekanan berlebihan inilah yang secara literalnya merosakkan dan menghancurkan struktur penapis buah pinggang yang rapuh ini. Dinding kapilari akan menebal menjadi keras dan kemudian digantikan dengan tisu parut. Proses ini dipanggil nefrosklerosis. Secara perlahan-lahan, satu demi satu, penapis kecil buah pinggang ini akan berhenti berfungsi dan rosak. Akibatnya, buah pinggang semakin hari semakin teruk dalam proses penapisan darah. Toksin yang sepatutnya dibuang melalui air kencing mula terkumpul dalam badan. Keadaan inilah yang kita panggil kegagalan buah pinggang kronik, KPPK. Masalahnya, sama seperti kesan pada jantung dan otak, kerosakan ini berlaku dengan sangat perlahan dan senyap. Di peringkat awal, kita mungkin tidak rasa apa-apa langsung. Simptom awal seperti lemah, cepat letih, bengkak kaki atau perubahan warna air kencing muncul hanya apabila sebahagian besar tisu buah pinggang itu sudah rosak secara kekal. Di peringkat akhir, satu-satunya penyelamat adalah sama ada hemodialisis, proses mencuci darah buatan yang mana pesakit terpaksa terikat dengannya sepanjang hayat ataupun pemindahan buah pinggang. Ini adalah nasib yang sangat perit dan yang paling dikesali. Dalam banyak kes, semua ini berpunca daripada masalah darah tinggi yang tidak dirawat atau dirawat sambil lewa. Ramai orang bertahun-tahun hidup dengan tekanan darah 140 ataupun 150, menganggapnya biasa untuk orang tua, tanpa sedar bahawa mereka sedang membunuh buah pinggang mereka perlahan-lahan. Apabila masalahnya sudah jelas, selalunya sudah terlalu lambat untuk membuat perubahan besar. Sebab itu, mengawal tekanan darah bukan hanya untuk melindungi jantung dan otak, tetapi ia adalah faktor utama untuk memastikan buah pinggang anda kekal sihat sehingga ke usia tua. Sekarang, mari kita lihat dari sudut angka-angka dan perubatan yang ada buktinya. Sekononnya ada tekanan darah yang normal mengikut umur. Itu sudah musnah sama sekali. Hasil daripada banyak kajian saintifik yang besar. Salah satu yang paling penting ialah kajian yang dipanggil SPID. Keputusannya keluar pada tahun 2015. Kajian ini melibatkan lebih 9,000 orang yang berusia 50 tahun ke atas dan mereka semua berisiko tinggi mendapat penyakit kardiovaskular. Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama, doktor cuba turunkan tekanan sistolik iaitu nombor atas kepada 140 mm merkuri mengikut standard lama.
Kumpulan kedua pula ada matlamat yang lebih tinggi, iaitu capai tekanan bawah 120. Ini bermakna rawatan mereka lebih intensif. Kajian ini sepatutnya berjalan selama kira-kira 5 tahun tetapi terpaksa dihentikan awal selepas 3 tahun sahaja. Kenapa? Kerana keputusannya sangat mengejutkan dan jelas, malah terlalu tak beretika untuk terus membiarkan pemantauan kumpulan pertama diteruskan. Ternyata, dalam kumpulan yang dikawal ketat, di mana tekanan darah dijaga sekitar 120, kes serangan jantung, strok, kegagalan jantung dan kematian berkaitan kardiovaskular menurun sebanyak 25% berbanding kumpulan kawalan standard. Dan kadar kematian keseluruhan atas semua sebab turun sebanyak 27%. Cuba renungkan angka-angka ini. 1/4 daripada kejadian tragis dapat dicegah hanya dengan mengawal tekanan darah dengan lebih ketat. Kajian sprint ini memang ibarat bom meletup dalam dunia perubatan dan menjadi asas kepada perubahan semua garis panduan klinikal yang sedia ada. Ia membuktikan tanpa ragu-ragu lebih rendah tekanan darah anda, lebih baik kesihatan anda. Tentulah mesti ada hadnya, tetapi sasaran 140 itu adalah pendekatan yang lapuk dan berbahaya. Dan ini termasuk juga untuk warga emas. Dalam kajian sprint, ramai pesakit berusia 75 tahun ke atas turut terlibat dan manfaat daripada penurunan tekanan darah yang intensif bagi kumpulan usia ini adalah sama meyakinkan. Apa sebenarnya sasaran tekanan darah yang terkini? Angka yang sepatutnya menjadi panduan untuk kita yang berumur 70 tahun ke atas ni. Mengikut saranan terbaru dari Persatuan Kardiologi Eropah tahun 2018 yang juga dipersetujui oleh pakar-pakar kesihatan, pendekatan ini mesti diambil kira jika seseorang yang berusia 65 hingga 80 tahun sedang dirawat untuk masalah darah tinggi, tekanan darah sistolik atau tekanan atas dia perlu berada di antara 130 hingga 139 mm merkuri. Ini penting ya. Kalau rawatan itu serasi dan diterima baik oleh badan, maksudnya 139 itu adalah had paling tinggi yang dibenarkan, bukan lagi normal. Sasaran ideal yang kita patut kejar sebenarnya adalah di bawah 130. Bagi tekanan darah diastolik atau tekanan bawah pula, ia sepatutnya berada di bawah 80. Secara keseluruhannya, sasaran tekanan darah untuk kebanyakan warga emas adalah 130/80 atau lebih rendah. Cuba bandingkan ini dengan normal yang lama yang 140/90 yang selalu kita dengar. Bezanya sangat besar, bukan setakat 10 atau 20 mata pada mesin tekanan darah. Perbezaan ini membawa makna yang sangat besar. Ia adalah tentang nyawa yang diselamatkan, strok dan serangan jantung yang dapat dielakkan, dan jaminan hidup yang lebih aktif dan berkualiti. Penting untuk kita faham, sasaran ini bukan rekaan atau mainan tangkap muat. Ia berasaskan analisis data ratusan ribu pesakit dari seluruh dunia. Ini adalah hasil penyelidikan saintifik yang teliti, yang memakan masa berdekad-dekad. Jika kita abaikan data ini hari ini, ia samalah seperti cuba merawat jangkitan dengan jampi serapah, sedangkan ubat antibiotik sudah ada. Bidang perubatan sentiasa maju dan tugas kita adalah mengambil manfaat daripada penemuan baharu ini. Dan penemuan utama dalam rawatan darah tinggi oleh pakar kardiologi moden adalah
tidak ada istilah tekanan darah tinggi yang selamat. Apa sahaja bacaan yang lari dari angka ideal, iaitu 120/80, pasti ada risiko tertentu. Jadi, tanggungjawab doktor dan pesakit adalah sama. Pastikan risiko itu diminimumkan dengan mengekalkan tekanan darah serendah mungkin. Tetapi pada masa yang sama, ia mestilah selesa dan selamat untuk diri individu itu sendiri. Orang mungkin tertanya-tanya, kan? Adakah selamat kalau kita turunkan tekanan darah warga emas ni sampai ke tahap rendah sangat? Sebab ada lagi satu mitos yang berkait rapat dengan yang tadi. Kononnya, kalau tekanan darah orang tua diturunkan mendadak, bekalan darah ke otak akan terganggu. Nanti mereka senang pingsan atau paling teruk boleh dapat nyanyuk atau demensia. Ketakutan ni kuat sangat, bukan sahaja di kalangan pesakit, tapi malangnya juga ada pada sesetengah doktor sekolah lama. Ketakutan ini dipanggil orthostatic hypotension, iaitu keadaan bila tekanan darah jatuh mendadak masa kita tukar posisi dari baring ke berdiri. Memang betul, kesan sampingan macam ni boleh berlaku bila kita ambil ubat darah tinggi, terutama waktu mula-mula rawatan atau kalau dos ubat tu tak kena. Tapi, kajian moden termasuk kajian besar yang kita sebut tadi, SPRINT, dah tunjukkan kalau cara rawatan tu betul dan bijak, risiko ni sangatlah kecil. Ia tak sebanding dengan manfaat besar yang kita dapat bila tekanan darah berjaya diturunkan. Dalam kajian SPRINT, kumpulan yang dirawat secara intensif tu memang ada sedikit peningkatan kes pengsan dan jatuh. Tapi yang paling penting, bilangan kecederaan serius akibat jatuh tu sama saja antara kedua-dua kumpulan. Manakala kes stroke, angin ahmar dan serangan jantung, ingat tak tadi kita cakap, ia berkurang sebanyak suku iaitu 25%. Sekarang, cuba fikir, mana satu yang anda pilih? Risiko kecil yang tak mungkin berlaku, iaitu sekadar jatuh dan lebam, atau risiko tinggi yang memang nyata, iaitu kena stroke dan lumpuh seumur hidup? Bagi saya, jawapannya dah jelas. Kata kunci di sini ialah pendekatan yang bijak. Merawat darah tinggi bagi warga emas ni adalah satu seni. Doktor mesti pilih rawatan tu dengan sangat berhati-hati. Mula dengan dos yang paling rendah, lepas tu naikkan sikit demi sedikit sambil pantau keadaan pesakit sentiasa. Penting juga guna ubat-ubat moden yang bertindak secara lembut dan berpanjangan supaya tekanan darah tak turun naik secara mendadak. Pesakit sendiri pun kena diajar cara-cara keselamatan. Kena bangun perlahan-lahan dari katil. Elak pergerakan yang tiba-tiba. Dengan pendekatan yang betul ni, sasaran tekanan darah yang lebih rendah di bawah 130/80 adalah selamat sepenuhnya dan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa kebanyakan warga emas. Tapi, kenapa ya, walaupun data saintifik dah terang-terang, mitos pasal tekanan darah ikut umur ni lihat sangat nak hilang? Kenapa sampai sekarang kita masih dengar doktor di klinik cakap, "Makcik, awak dah 80 tahun. 190 tu kira pressure biasa-biasa aja untuk makcik. Dah umur kan?" Ada beberapa sebab. Yang pertama, macam kita dah sebut, ia adalah inersia pemikiran, tabiat lama. Doktor yang belajar 30, 40 tahun dulu, dia orang dah serap dogma lama. Nak tukar cara fikir memang susah. Dia orang dah biasa buat kerja ikut cara lama dan rasa macam tu lebih selamat. Sebab kedua, tak cukup masa. Kalau di klinik kerajaan, masa untuk jumpa seorang pesakit cuma 15 ke 20 minit. Dalam masa singkat tu, doktor kena ambil sejarah sakit,
buat pemeriksaan, bagi ubat dan isi macam-macam borang. Dia orang memang tak ada masa nak terangkan betul-betul kenapa darah tinggi itu bahaya, macam mana nak makan ubat dan apa yang perlu dijaga. Jauh lebih senang kalau dia orang cakap aja pasal normal ikut umur tu. Lepas tu suruh pesakit balik. Ini bukan niat jahat tau, tapi sistem kita yang bermasalah. Sebab ketiga, perangai pesakit tua sendiri. Ramai yang tak percaya pada ubat moden, takut bahan kimia dan lebih yakin dengan ubat-ubat tradisional atau petua orang lama. Dia orang susah nak ikut cakap doktor. Suka hati batal ubat bila rasa badan dah elok sikit. Bila doktor tengok pesakit macam ni, dia mungkin putus asa dan fikir lebih baiklah pesakit tu ada tekanan 140 daripada tak makan ubat langsung. Akhir sekali, sebab keempat yang sangat penting, maklumat kesihatan yang tak jelas dan mengelirukan dalam masyarakat. Ramai cari ilmu kesihatan dari rancangan TV yang tak berapa nak power, dari internet atau dari jiran sebelah rumah. Dalam kekeliruan maklumat ni, senang sangat kita nak percaya pada mitos yang selesa didengar. Ialah lagi sedap telinga dengar yang pressure kita normal untuk umur daripada kena mengaku yang kita ada penyakit kronik serius yang perlukan rawatan seumur hidup. Semua faktor-faktor ni lah bila bergabung yang buatkan salah faham berbahaya pasal normal ikut umur tu terus subur dalam masyarakat kita. Kita kupas satu lagi istilah yang sering digunakan bila nak justify tekanan darah tinggi, iaitu tekanan darah kerja, working pressure. Apa benda ni sebenarnya? Selalunya bila guna istilah ni maksudnya paras tekanan darah yang buat seseorang tu rasa selesa dan sihat. Contohnya, ada yang kata tekanan darah kerja saya 150/90. Kalau kurang dari tu, saya rasa lemah dan pening. Tapi bila 150, saya rasa maintain bertenaga. Itulah sebenarnya salah satu perangkap tekanan darah tinggi yang paling licik dan bahaya. Hakikatnya, badan kita ni ada kebolehan adaptasi yang luar biasa. Kalau seseorang tu dah bertahun-tahun hidup dengan tekanan darah tinggi, salur darahnya, terutamanya yang pergi ke otak, akan terbiasa dengan tekanan darah yang kuat tu. Sistem kawal selia aliran darah ke otak kita akan berubah dan menyesuaikan diri ke tahap yang baru, walaupun tahap tu tak sihat patologi. Jadi, bila kita mula ambil ubat untuk turunkan tekanan ke paras normal, sistem ni akan jadi terkejut atau jamin. Otak akan rasa macam darah tak cukup sampai, lalu ia bagi isyarat hipotesis, rasa lemah, pening kepala, mengantuk. Orang pun buat kesimpulan yang salah. Tekanan darah normal tak sesuai dengan saya. Saya rasa tak sihat. Terus dia berhenti makan ubat dan kembali kepada tekanan darah tinggi yang selesa tadi. Tapi selesa macam mana? Selesa untuk perasaan kita. Ya, tapi bukan selesa untuk salur darah kita. Masa kita rasa elok je dengan tekanan 190. Sebenarnya arteri, jantung, otak dan buah pinggang kita terus rosak dengan lebih pantas. Ini macam kita duduk dalam bilik di mana gas karbon monoksida makin lama makin banyak. Tapi kita tak sedar. Mula-mula kita tak rasa apa-apa. Mungkin rasa hangat dan mengantuk. Tapi akhirnya ia akan membawa maut. Sebab itu, dalam perubatan moden, istilah tekanan darah kerja, kalau ia melebihi paras normal, sebenarnya tak wujud. Yang wujud hanyalah tekanan darah tinggi yang dah jadi kebiasaan, yang mana badan kita dah terpaksa adaptasi. Dan tugas doktor yang bijak bukan ikut rentak adaptasi yang salah ni, tetapi untuk melatih semula
badan kita secara perlahan-lahan, setapak demi setapak untuk hidup dengan tekanan darah yang normal. Proses ni mungkin ambil masa beberapa minggu atau mungkin berbulan-bulan, tapi ia sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Kita perlu beri perhatian yang lebih kepada warga emas yang sangat lanjut usia, iaitu yang sudah melepasi 80 atau 85 tahun. Terutamanya jika mereka ini lemah, ada banyak penyakit lain dan mengalami apa yang kita panggil sindrom kerapuhan atau frailty. Dalam kes begini, cara kita nak turunkan tekanan darah mesti lebih berhati-hati dan sangat mengikut keadaan individu tersebut. Untuk kumpulan pesakit yang rapuh ini, kita tak ada asas bukti yang kukuh seperti mana untuk orang yang lebih muda. Kajian besar biasanya tidak melibatkan mereka yang rapuh. Jadi, doktor perlu menimbang dengan teliti apakah manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Menurunkan tekanan darah secara terlalu mendadak kepada individu yang lemah ini memang bahaya. Ia boleh menyebabkan mereka jatuh, merosakkan fungsi buah pinggang atau mengganggu aliran darah ke otak. Walaupun begitu, ini tidak bermakna tekanan 160 atau 170/100 itu normal bagi mereka. Tetap merupakan faktor risiko. Cuma, sasaran rawatan mungkin boleh jadi kurang ketat. Contohnya, bagi pesakit yang rapuh dan berusia lebih 80 tahun, sasaran yang munasabah ialah tekanan sistolik, iaitu nombor atas di bawah 150 mm merkuri. Prinsip utama kita di sini ialah jangan sesekali mudaratkan pesakit. Rawatan akan dimulakan dengan dos paling rendah, satu jenis ubat sahaja. Dosnya akan disesuaikan dengan sangat perlahan dan berhati-hati sambil sentiasa memantau keadaan diri dan bacaan tekanan darah. Bukan hanya nombor pada mesin tekanan darah yang penting, tetapi juga keadaan keseluruhan pesakit. Kita perlu nilai fungsi pemikiran kognitif mereka, keupayaan mengurus diri dan sama ada mereka sering pening atau tidak. Itu, jika ada warga emas berumur 85 tahun yang masih cergas, aktif dan tidak mempunyai masalah kesihatan yang serius, peraturan yang sama seperti orang berumur 70 tahun akan diguna pakai. Sasaran tekanan darah untuk mereka masih sekitar 130 hingga 139. Umur dalam kad pengenalan bukanlah penentu utama. Yang lebih penting ialah usia biologi mereka dan status kesihatan keseluruhan. Walau apa pun situasinya, bacaan serat 40/90 bukanlah sasaran yang ideal atau dianggap normal. Paling baik pun, bagi pesakit yang sangat lemah, ia mungkin boleh diterima sebagai had atas, tetapi ia sama sekali bukan tanda kesihatan yang baik. Kita bincang sebentar tentang betapa pentingnya cara mengukur tekanan darah TD dengan betul. Ini adalah tunjang utama dalam usaha kita mengawal dan mendiagnosis masalah darah tinggi atau hipertensi. Jika kita tersilap dalam pengukuran, nombor yang kita dapat akan jadi salah. Ini boleh menyebabkan kita dan juga doktor membuat keputusan rawatan yang tidak tepat. Ada 6 peraturan emas yang perlu kita ikuti. Pertama, ukur tekanan darah ketika anda sudah tenang. Rehat dahulu selama 5 ke 10 minit dalam suasana yang santai. Jangan ukur sejurus selepas bersenam, stres, minum kopi atau merokok. Semua ini boleh menaikkan bacaan TD anda secara palsu. Kedua, duduklah dengan selesa, bersandar pada kerusi. Jangan silangkan kaki dan pastikan tapak kaki anda rata di atas lantai. Lengan yang digunakan untuk mengukur tekanan darah mestilah diletakkan di atas meja pada paras yang sama dengan jantung anda. Ketiga, mindset alat TD
perlu dipasang di bahagian lengan 2 ke 3 cm di atas siku. Pastikan ia diletakkan pada kulit kosong, bukan di atas baju. Saiz manset juga mesti sesuai dengan lilitan lengan anda. Jika manset terlalu kecil, bacaan akan tinggi. Jika terlalu besar, bacaan pula akan jadi rendah. Keempat, semasa pengukuran, elakkan bercakap atau bergerak. Kelima, lakukan 2 atau 3 kali pengukuran, jarakkan antara 1 ke 2 minit, kemudian ambil nilai purata sebagai bacaan yang sah. Keenam, ukur tekanan darah secara berkala. Seeloknya, 2 kali sehari. Sekali pada waktu pagi selepas bangun tidur dan sekali lagi pada waktu malam sebelum tidur. Catatkan semua bacaan dalam buku catatan atau diari TD. Maklumat dari diari ini bukannya bacaan sekali-sekala di klinik, adalah data paling berharga untuk doktor memilih rawatan yang sesuai. Ini kerana ramai orang mengalami hipertensi, kod putih, darah naik bila nampak doktor. Jadi bacaan yang diambil di rumah lebih jujur dan penting. Alat tekanan darah automatik yang moden hari ini memang tepat dan boleh dipercayai, tetapi hanya jika kita menggunakannya dengan betul. Minta doktor atau jururawat tunjukkan cara yang betul untuk anda ukur tekanan darah dan semak ketepatan mesin TD yang ada di rumah. Tindakan yang mudah ini mampu mengubah cara rawatan anda secara menyeluruh dan mengelakkan kesilapan yang besar. Jadi, apa yang perlu anda lakukan jika anda atau ahli keluarga selalu mencatat tekanan darah 140/90, 140/90 atau lebih tinggi? Pertama dan paling penting, jangan panik, tetapi jangan sesekali abaikan keadaan ini. Fahami, ini bukan isu faktor usia semata-mata. Ini adalah petanda penyakit, iaitu tekanan darah tinggi yang memerlukan rawatan dan perhatian serius. Langkah kedua, segera buat temu janji dengan doktor yang betul-betul mahir, sama ada doktor umum, terapis atau pakar jantung, kardiologis. Sangat penting untuk anda mencari pakar yang mengamalkan ilmu perubatan moden. Jika doktor anda menolak aduan anda, melihat catatan tekanan darah anda dan hanya berkata ini normal untuk umur anda, ini adalah isyarat bahawa anda perlu mencari doktor lain. Anda berhak mendapat perkhidmatan kesihatan yang berkualiti berdasarkan data dan kajian saintifik terkini. Sebelum berjumpa doktor, sila buat persediaan. Bawa bersama diari tekanan darah yang anda catatkan selama sekurang-kurangnya 1 atau 2 minggu. Senaraikan semua ubat-ubatan yang anda ambil secara tetap, termasuk vitamin dan suplemen kesihatan. Sediakan soalan-soalan anda. Jangan segan untuk bertanya mengapa ubat tertentu diberikan, apakah kesan sampingannya, dan apakah sasaran tekanan darah yang perlu anda capai. Tugas anda adalah menjadi peserta yang aktif dalam proses rawatan, bukannya sekadar menurut tanpa faham. Doktor mungkin akan meminta anda menjalani pemeriksaan tambahan bagi keadaan organ sasaran yang lain, seperti elektrokardiogram, ECG, imbasan ultrabunyi, ultrasound, jantung, dan ujian darah serta air kencing. Ini penting untuk mendapatkan gambaran penuh tahap kesihatan anda dan memilih terapi yang paling sesuai serta selamat. Rawatan untuk darah tinggi bukanlah larian pecut, sprint, tetapi larian maraton. Adalah proses seumur hidup yang memerlukan kesabaran dan disiplin yang tinggi. Namun, ganjaran untuk maraton ini adalah nyawa dan kesihatan anda sendiri. Rawatan moden untuk darah tinggi bukan hanya bergantung pada ubat semata-mata. Kaedah bukan ubat, iaitu mengubah gaya hidup, memainkan peranan yang sangat besar, kadang-kadang ia penentu kejayaan.
Bagi warga emas, perkara ini sama pentingnya dengan orang muda. Pertama sekali, kita kena tengok bab pemakanan. Musuh utama pesakit darah tinggi adalah garam dapur. Natrium dalam garam menahan cecair dalam badan, meningkatkan isi padu darah dan seterusnya menaikkan tekanan darah. Sukatan garam yang disarankan untuk penghidap darah tinggi adalah tidak lebih dari 5 gram sehari. Itu lebih kurang 1 sudu teh sahaja. Ini termasuklah bukan sahaja garam yang kita tambah dalam masakan, tetapi juga garam tersembunyi yang ada dalam makanan segera atau produk siap seperti roti, keju, sausage, makanan tin dan sos. Jadi, amat penting untuk kita sentiasa baca label dan cuba masak sendiri dan gunakan herba atau rempah ratus sebagai ganti garam. Kedua, kawal berat badan. Setiap kilo yang berlebihan meletakkan beban tambahan pada jantung dan saluran darah kita. Dengan menurunkan berat badan, walaupun hanya 5 hingga 10% dari berat asal, ia sudah boleh mengurangkan tekanan darah dengan ketara. Ketiga, bersenam secara teratur dan mencukupi. Kita tak perlu pun nak pecah rekod di gimnasium. Untuk warga emas, senaman aerobik ringan yang kerap adalah paling sesuai. Contohnya berjalan kaki laju, Nordic walking, berenang atau senaman terapi. Cukup sekadar 30 hingga 40 minit sehari. 5 kali seminggu. Ini melatih jantung, melancarkan saluran darah dan bantu kita kawal berat badan. Keempat, berhenti merokok sepenuhnya dan hadkan pengambilan alkohol. Nikotin menyebabkan saluran darah mengecut dan meningkatkan tekanan secara mendadak. Alkohol dalam kuantiti yang banyak juga menyumbang kepada masalah darah tinggi. Semua langkah ini memang berkesan. Kadang-kadang, pada peringkat awal penyakit, perubahan gaya hidup sahaja sudah cukup untuk menstabilkan tekanan darah tanpa perlu ubat. Walaupun doktor sudah beri ubat, semua peraturan gaya hidup ini tetap wajib diikuti. Ia akan menjadikan ubat lebih efektif, malah mungkin membolehkan kita mengurangkan dos ubat tersebut. Kita cakap pasal ubat pula. Ramai warga emas ni takut sangat dengan bahan kimia dan risau terpaksa makan ubat seumur hidup. Ini semua adalah mitos yang sangat bahaya. Darah tinggi moden yang ada sekarang ni semuanya hasil kajian bertahun-tahun. Ia berkesan dan bila doktor bagi dos yang betul, ia sangat selamat. Ia bukan merosakkan hati atau buah pinggang kita, malah sebaliknya, ia melindungi organ-organ itu daripada kesan buruk tekanan darah tinggi. Ubat-ubat ini wajib dimakan seumur hidup. Darah tinggi ini penyakit kronik. Ia tak boleh sembuh dengan hanya makan 1 kotak ubat. Macam kita makan ubat batuk. Ubat ni bukan merawat punca sakit tu, tetapi ia mengawal manifestasinya, iaitu tekanan darah tinggi. Kalau kita berhenti makan ubat, tekanan darah akan naik mendadak semula. Dan semua proses kerosakan dalam badan kita pun bermula balik. Senang cerita, ia macam pakai cermin mata untuk orang yang rabun. Kita tak haraplah pakai cermin mata sebulan, mata terus elok, kan? Kita pakai sentiasa supaya kita boleh nampak jelas. Sama juga dengan ubat darah tinggi. Kita kena makan setiap hari untuk kekalkan tekanan darah yang normal dan lindungi saluran darah kita. Paling penting, kena ambil ubat betul-betul ikut arahan doktor. Ambil pada masa yang sama setiap hari, jangan sesekali ponteng. Jangan ubah dos sendiri atau berhenti makan ubat tanpa berbincang dengan doktor. Walaupun kita rasa sihat walafiat dan mesin tekanan darah tu tunjuk bacaan normal, jangan berhenti. Bacaan normal tu bukan sebab untuk kita berhenti, tapi bukti bahawa rawatan kita ni menjadi
Sekarang ni ada banyak pilihan ubat darah tinggi. Kalau ada ubat yang buat kita rasa tak selesa atau ada kesan sampingan, janganlah simpan sendiri atau terus buang ubat tu. Terus maklumkan pada doktor. Mereka akan carikan ubat ganti yang lebih sesuai. Farmakologi moden ni sangat maju dan kita mesti cari dan kita pasti akan jumpa kombinasi ubat yang paling ideal untuk diri kita. Kita lihat semula nombor-nombor ini. Apa maknanya 140 dan 90 itu? Tekanan atas atau tekanan sistolik 140. Ia semasa jantung mengepam darah keluar ketika ia mengecut. Kada tekanan bawah atau tekanan diastolik adalah tekanan yang kekal dalam saluran darah ketika jantung sedang berehat di antara degupan. Dulu, khususnya bagi warga emas, kita selalu anggap kenaikan tekanan sistolik sahaja yang paling berbahaya dan tekanan diastolik boleh diabaikan. Namun, data terkini menunjukkan bahawa kedua-dua bacaan ini mempunyai nilai ramalan yang sangat penting. Peningkatan mana-mana satu bacaan melebihi paras normal akan meningkatkan risiko serangan jantung ataupun stroke. Keadaan yang sangat mengelirukan dan berbahaya ialah apa yang kita panggil hipertensi sistolik terasing. Isolated systolic hypertension. Berlaku apabila tekanan atas tinggi, contohnya 160, tetapi tekanan bawah berada dalam julat normal, contohnya 80. Keadaan ini sangat biasa berlaku kepada warga emas. Ia berkait rapat dengan pengerasan arteri utama, terutamanya aorta. Dahulu, ramai yang menutup mata menganggap ia sebagai tanda penuaan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi hari ini, kita tahu bahawa hipertensi sistolik terasing ini adalah petunjuk kuat yang boleh membawa kepada stroke dan serangan jantung. Ia memerlukan rawatan yang sama seriusnya dengan darah tinggi biasa. Oleh itu, apabila anda melihat alat tekanan darah anda, kedua-dua nombor itu sangat penting. Jika salah satu sahaja melebihi paras sasaran, iaitu 130/80, itu adalah isyarat untuk berjumpa doktor. Jangan sekali-kali memujuk diri dengan berkata, tak apalah, yang bawah elok. Pemikiran ini tidak boleh pakai. Bom jangka tetap berdetik, walaupun salah satu jarumnya rosak. Sistem salur darah kita adalah satu kesatuan. Ia menerima tekanan dari kedua-dua belah pihak semasa jantung mengepam dan semasa jantung berehat, meremehkan bahaya. Salah satu bacaan adalah kesilapan besar yang boleh membawa pada yang sangat mahal. Mari kita lihat masalah ini dari sudut psikologi pula. Kenapa cerita dongeng tentang tekanan darah tinggi itu perkara biasa? Sebab sudah tua, sangat disukai dan mudah diterima. Sebabnya, mitos ini membolehkan seseorang lari daripada tanggungjawab. Seolah-olah memberi kita ilusi yang kita masih mengawal keadaan. Padahal, hakikatnya tidak sama sekali. Untuk menerima hakikat bahawa kita ada penyakit kronik yang berpotensi membawa maut dan ia perlukan kawalan seumur hidup serta perubahan gaya hidup, itu sangat berat. Ia menuntut keberanian, disiplin diri dan usaha yang bersungguh-sungguh. Jauh lebih senang kalau kita percaya semua yang berlaku ini hanya proses penuaan biasa yang kita memang tak boleh buat apa-apa. Ungkapan sudah takdir atau berapa lama hidup, segitulah rezeki kita. Pemikiran yang terlalu pasrah sebegini memang sangat popular, terutamanya di kalangan warga emas. Sikap ini berfungsi sebagai perisai psikologi, melindungi kita daripada kebenaran yang menakutkan, tapi pertahanan ini memakan kos yang sangat mahal. Ia melumpuhkan semangat kita untuk bertindak.
Seseorang akan berhenti mengambil bacaan tekanan darah sebab buat apa nak susah hati. Dia berhenti makan ubat sebab ubat ini bukan nak tolong pun. Dia terus makan ikut selera lama dan menjalani gaya hidup yang malas bergerak sebab umur macam saya ni dah terlambat nak ubah apa-apa. Ini adalah jalan yang akan membawa pada jalan menuju strok, serangan jantung dan kehidupan tua yang akhirnya menyusahkan orang lain. Oleh itu, melawan darah tinggi atau hipertensi bermakna kita mesti melawan ketakutan, kepercayaan lama dan sifat malas kita sendiri. Ia memerlukan perubahan cara berfikir. Ia adalah tentang mengambil tanggungjawab penuh atas kesihatan diri. Anda perlu jadi pengurus utama kesihatan diri anda. Kita hanyalah perunding pembantu anda, tetapi kerja paling penting mesti dilakukan oleh anda sendiri. Kawalan tekanan darah setiap hari, makan ubat secara teratur, pemakanan yang betul dan aktiviti fizikal. Semua ini dalam tangan anda. Dan bila anda lihat catatan harian anda menunjukkan angka stabil 125/75, 125/75, anda tidak akan rasa lemah, tetapi rasa bangga dan yakin dengan hari esok. Anda akan sedar anda yang mengawal penyakit itu, bukan penyakit itu yang mengawal anda. Mari kita bayangkan dua senario masa depan untuk seorang warga emas berusia 70 tahun yang tekanan darahnya 140/90. Senario pertama, kononnya biasalah warga emas. Orang itu percaya pada mitos ini. Dia jarang ukur tekanan darah, makan ubat pun tak konsisten. Dia anggap pening kepala sikit atau telinga berdesing, itu cuma tanda usia. Dia teruskan gaya hidup lamanya. Apa yang menantinya? Setahun, dua, mungkin 5 tahun, salur darahnya akan mula rosak secara perlahan-lahan. Dia akan cepat rasa letih bila naik tangga 3 tingkat. Kemudian, daya ingatan merosot, susah nak fokus. Pada suatu hari yang malang, mungkin selepas stres atau kerja berat, tekanan darahnya akan melonjak naik sehingga 200. Panggil ambulans, pergi hospital. Doktor sahkan krisis hipertensi, tekanan darah tinggi melampau. Mereka akan rawat sementara, hilangkan keadaan kritikal dan hantar dia pulang. Tapi masalah utama tak selesai dan tidak lama selepas itu, mungkin waktu malam atau subuh, bencana akan melanda. Stroke iskemik, angin ahmar, bahagian kanan tubuh lumpuh, percakapan pun terganggu. Sisa hidupnya adalah perjuangan untuk setiap suap makanan, setiap pergerakan. Dia bergantung sepenuhnya kepada ahli keluarga. Hidup aktif sudah tamat. Senario kedua, pendekatan sedar. Orang ini menyedari 140/90 itu adalah satu penyakit. Dia berjumpa doktor, buat pemeriksaan dan doktor aturkan rawatan yang sesuai. Dia beli alat pengukur tekanan darah yang baik dan mula mencatat dalam buku harian. Dia ubah tabiat pemakanan dan mula lebihkan aktiviti fizikal. Setiap hari, dia ambil 1 atau 2 biji pil kecil. Tekanan darahnya kekal stabil sekitar 120/80. Apa yang menantinya? Dia teruskan kehidupan yang aktif. Dia bawa cucu berjalan, dia pergi ke kebun atau bercucuk tanam, berjumpa rakan-rakan dan membaca buku. Dapat bekalan darah yang mencukupi, mindanya kekal cerdas dan ingatannya masih tajam. Jantungnya bekerja tanpa perlu bekerja keras. Buah pinggangnya menjalankan tugas dengan baik. Ya, dia ada penyakit kronik tetapi ia berada di bawah kawalan penuh. Dia akan hidup 10, 15, mungkin 20 tahun lagi dengan kualiti hidup yang memuaskan dan bermakna. Perbezaan antara dua senario ini hanyalah berpunca daripada pengetahuan
dan satu tindakan mudah yang dilakukan setiap hari. Tidakkah berbaloi untuk kita tinggalkan mitos yang berbahaya itu? Peranan ahli keluarga sangatlah penting. Ini perlu kita bincangkan. Jika anda mempunyai ibu bapa, atuk atau nenek yang sudah berumur, penglibatan anda dalam memantau tekanan darah mereka boleh menjadi faktor penentu. Malangnya, warga emas kadangkala agak degil, sukar mempercayai nasihat doktor dan sering terlupa makan ubat. Tugas anda bukan memarahi atau memberi ceramah panjang, sebaliknya, jadilah rakan seperjuangan mereka. Bantu mereka faham masalah ini. Tonton video ini bersama-sama. Terangkan dengan bahasa yang mudah mengapa sangat penting untuk kawal tekanan darah. Belikan mereka alat pengukur tekanan darah automatik yang mudah dipakai dan ajarkan cara menggunakannya. Bantu mereka catat bacaan tekanan darah harian. Jadikan ia satu rutin yang menyeronokkan. Pastikan mereka ambil ubat yang ditetapkan doktor tepat pada waktunya. Kotak ubat khas yang berpetak mengikut hari sangat berguna untuk tujuan ini. Bimbing mereka dalam mengubah gaya hidup. Sediakan makanan yang kurang garam dan ajak mereka berjalan-jalan bersama. Temani mereka ke temu janji doktor dan tanyakan kepada doktor soalan-soalan yang merisaukan mereka. Sokongan dan penglibatan anda adalah faktor paling utama yang dapat membantu orang tersayang anda mematuhi nasihat dan hidup lebih lama. Selalunya, orang tua rasa sendirian melawan penyakit. Apabila mereka nampak anda ambil berat, ini akan membangkitkan semangat dan motivasi mereka. Jangan abaikan aduan kesihatan mereka. Dan yang paling penting, jangan sesekali sokong mitos tekanan darah biasa mengikut usia. Jika ibu atau nenek anda kata, doktor cakap 140 tu okey untuk usia saya, jangan bersetuju. Terangkan secara lembut tetapi tegas bahawa bidang perubatan sentiasa berkembang dan piawaian hari ini sudah berbeza. Kemungkinan nasihat anda yang tepat pada masanya dan bijak inilah yang akan menyelamatkan nyawa orang yang paling anda sayangi. Mari kita sentuh bab kewangan pula. Ramai orang, terutamanya warga emas atau pesara, menolak rawatan hanya kerana beranggapan ubat itu mahal. Ini satu lagi salah faham yang besar. Pertama sekali, kesihatan kita ini tak ternilai harganya. Kos yang perlu dikeluarkan untuk merawat kesan selepas strok atau serangan jantung, termasuk kos menjaga pesakit terlantar, jauh lebih besar berbanding harga ubat darah tinggi yang perlu dimakan bertahun-tahun. Pencegahan awal sentiasa lebih murah daripada merawat bencana. Kedua, pada hari ini, pasaran farmaseutical penuh dengan ubat-ubat generik. Ini bukan ubat tiruan. Ia adalah ubat berkualiti tinggi yang setara dengan ubat asal, original, dihasilkan selepas tempoh perlindungan paten tamat. Ubat generik mengandungi bahan aktif dan dos yang sama, keberkesanan pun sama, tetapi harganya berkali ganda lebih rendah. Hampir setiap ubat asal yang mahal ada alternatif generik yang lebih mampu milik dan sama berkualiti. Bincangkan perkara ini dengan doktor anda. Minta doktor anda tulis preskripsi dengan menggunakan nama bukan hak milik antarabangsa, iaitu nama bahan aktifnya. Dengan preskripsi ini, anda boleh memilih sendiri di farmasi ubat yang paling sesuai dengan bajet anda. Tambahan pula, banyak ubat untuk rawatan penyakit jantung dan salur darah termasuk dalam senarai ubat penting negara dan harganya dikawal selia oleh kerajaan. Malah, bagi golongan yang layak, ubat-ubatan ini selalunya diberikan secara percuma melalui fasiliti kesihatan kerajaan. Jadi, isu kewangan tidak sepatutnya menjadi penghalang untuk mendapatkan rawatan.
Jika anda bertangguh, kesannya akan jauh lebih mahal. Jangan berjimat cermat dalam hal kesihatan anda. Dengan mengambil sebiji ubat darah tinggi setiap hari adalah pelaburan paling lumayan dalam hidup anda yang akan memberi anda pulangan berupa kehidupan yang panjang, aktif dan bahagia. Selain jantung dan otak, ada organ lain yang turut menjadi sasaran dan mangsa utama tekanan darah tinggi. Contohnya, mata kita. Bayangkan mata kita. Belakang mata, iaitu retina, penuh dengan salur darah yang sangat halus. Yang sentiasa tinggi ini akan merosakkannya, menyebabkan pendarahan kecil dan bengkak pada saraf penglihatan. Keadaan ini dikenali sebagai retinopathy hipertensi. Pada peringkat awal, mungkin tiada sebarang simptom yang kita rasakan. Tetapi, lama-kelamaan, ia akan menyebabkan penglihatan kita semakin merosot dan dalam kes yang teruk, ia boleh menyebabkan buta kekal. Sebab itu, pemeriksaan mata secara berkala dengan doktor mata, ophthalmologist, adalah sangat penting terutama bagi pesakit darah tinggi. Melalui pemeriksaan fundus bahagian dalam mata, doktor boleh melihat secara langsung bagaimana keadaan salur darah anda. Sasaran seterusnya ialah arteri periferi, terutamanya salur darah di bahagian kaki kita. Tekanan darah tinggi mempercepatkan aterosklerosis, iaitu proses pengerasan dan penyempitan salur darah di bahagian ini. Penyempitan ini menyebabkan bekalan darah ke otot kaki menjadi tidak mencukupi. Kita akan mula mengalami simptom yang dipanggil kekejangan berselang, intermittent claudication. Apabila berjalan, tiba-tiba terasa sakit yang amat sangat di bahagian betis sehingga memaksa kita berhenti rehat. Dalam kes yang lebih serius, jika darah tidak sampai langsung, ia boleh mengakibatkan gangren dan mungkin terpaksa memotong, amputasi kaki. Jadi, jelaslah bahawa hipertensi adalah penyakit yang menyerang seluruh sistem badan, sistemik. Ia bukan hanya menyerang satu organ tertentu, ia merosakkan keseluruhan sistem salur darah kita dari kepala hingga ke hujung kaki. Tiada satu pun organ atau tisu yang terselamat daripada kesan kekurangan bekalan darah dan tekanan tinggi yang berterusan ini. Oleh itu, apabila anda mengawal tekanan darah, anda sebenarnya bukan hanya melindungi jantung daripada serangan jantung atau otak daripada strok. Anda sedang melindungi penglihatan, buah pinggang dan kaki anda. Anda melindungi seluruh badan anda secara menyeluruh. Inilah perlindungan yang komprehensif yang menjamin kesejahteraan dan kualiti hidup yang tinggi untuk anda di masa depan. Ramai yang takut bila dah mula makan ubat, kena makan ubat tu sepanjang hayat. Memang betul. Tapi, kenapa pula kita nak takut sangat? Tengoklah, berjuta-juta orang yang ada kencing manis, diabetes, terpaksa ambil insulin atau ubat kawal gula seumur hidup. Orang yang ada masalah tiroid pun kena ambil hormon. Mereka tak rasa terbeban pun sebab mereka tahu benda ni penting untuk teruskan kehidupan. Jadi, kenapa pula bila sebut ubat darah tinggi, kita rasa macam ada pandangan yang berat sebelah? Sebenarnya, amalan makan sebiji ubat darah tinggi itu patut jadi rutin harian yang normal, macam kita gosok gigi. Kita tak lupa gosok gigi, kan? Sebab kita faham itu cara nak jaga gigi daripada rosak. Sama juga dengan ni. Kita ambil ubat tu untuk mengelak daripada kena strok atau sakit jantung. Ini bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita bijak dan bertanggungjawab. Perubatan moden sekarang bagi kita peluang unik. Kita boleh kawal kesihatan kita dan elak penyakit yang bahaya. Kalau kita tolak peluang ni semata-mata
Sebab prasangka memang tak patutlah. Cuba tengok dari sudut lain pula. Ambil ubat sepanjang hayat tu bukan macam hukuman, tapi ia adalah tiket kita untuk hidup lebih lama, lebih sihat dan aktif. Inilah harga yang kecil kita perlu bayar demi peluang untuk kita tengok cucu cicit membesar, untuk kita melancong, buat hobi kegemaran dan bersyukur dengan setiap hari baru. Betul ke? Sebiji 2 ubat sehari tu harga yang terlalu mahal untuk kebahagiaan macam ni. Ubahlah pandangan kita tentang rawatan. Jangan anggap ia beban, tapi anggap ia kawan setia kita dalam perjuangan mendapatkan kesihatan dan panjang umur. Barulah kita akan rasa hidup ni lebih tenang dan senang bila kita tahu ancaman utama kesihatan kita sudah terkawal dengan baik. Mari kita bincang sedikit tentang kesan stres ini. Stres atau tekanan perasaan adalah antara punca utama yang menyebabkan tekanan darah kita naik. Bila kita berada dalam situasi tertekan, badan kita akan lepaskan hormon seperti adrenalin dan noradrenalin ke dalam darah. Hormon ini akan buat jantung kita berdenyut lebih laju dan salur darah kita pula jadi sempit. Sebenarnya tindak balas fisiologi lama, dipanggil lawan atau lari. Dahulu, tindak balas ini penting untuk nenek moyang kita selamatkan diri, misalnya dari ancaman haiwan buas. Tapi zaman sekarang, kita tak perlu lari dari harimau. Stres kita ni biasanya berlarutan, bersifat emosi dan mental. Kita risau pasal berita, bergaduh dengan keluarga atau bimbang tentang masa depan. Walaupun puncanya berbeza, tindak balas badan tetap sama. Tekanan emosi yang berpanjangan ini menyebabkan sistem jantung dan salur darah kita sentiasa berada dalam keadaan tegang, yang mempercepatkan masalah darah tinggi. Ini sangat penting bagi kita warga emas yang mungkin sering rasa sunyi tentang kesihatan atau risau tentang kewangan. Jadi, menguruskan stres kunci utama untuk mengawal tekanan darah. Apa yang boleh kita lakukan? Pertama, kena pastikan tidur cukup. Tidur malam yang berkualiti dan lena adalah ubat terbaik untuk melawan stres. Kedua, amalkan teknik relaksasi. Ini termasuk senaman pernafasan, meditasi atau melatih fikiran. Hanya dengan bernafas secara dalam dan perlahan selama 10 ke 15 minit sehari pun boleh turunkan tahap kerisauan dan tekanan darah kita. Ketiga, lakukan aktiviti yang menyeronokkan. Perkara yang buat anda gembira dan boleh mengalih perhatian dari fikiran negatif. Contohnya, buat hobi bergaul dengan orang yang positif, muzik kegemaran, berjalan-jalan di taman. Kuncinya, kita mesti pandai tukar fokus dari kerisauan kepada perkara yang lebih positif. Memang kita tak boleh buang stres sepenuhnya dari hidup kita, tetapi belajar untuk memberi tindak balas yang betul terhadap tekanan dan tak biarkan ia merosakkan kesihatan kita. Ini adalah tanggungjawab yang sangat penting, terutamanya bagi sesiapa yang menghadapi masalah darah tinggi. Kita lihat balik, apa kepercayaan atau mitos karut pasal norma tekanan darah ikut usia yang kita dah bincangkan hari ini. Mitos pertama, ramai kata kalau 140/90, 140/90 tu kira normal lah untuk orang yang dah berumur. Hakikatnya, itu adalah tahap 1 hipertensi darah tinggi. Mula rawatan. Mitos kedua, tekanan darah memang akan naik bila usia meningkat. Hakikatnya, kalau badan sihat, tekanan darah kekal stabil sepanjang hidup. Kalau naik, maknanya salur darah dah mula bermasalah. Mitos ketiga, asal rasa sihat, tak payah kisah sangat pasal nombor pada mesin tu. Hakikatnya,
darah tinggi ni digelar pembunuh senyap. Ia boleh makan tubuh kita senyap bertahun-tahun tanpa gejala. Hanya bacaan pada alat pengukur tekanan darah sahaja yang boleh dipercayai. Mitos keempat, tekanan darah saya memang macam ni, tinggi. Kalau turun sikit je, saya rasa pening tak larat. Hakikatnya, ini cuma menunjukkan otak kita dah terlalu biasa dengan tekanan darah yang tinggi, iaitu tak normal. Kita mesti latih badan kita balik untuk selesa dengan bacaan yang normal. Mitos kelima, orang tua ni bahaya kalau turunkan tekanan darah terlalu mendadak. Hakikatnya, selagi pendekatannya betul dan berperingkat menurunkan bacaan darah ke paras sasaran di bawah 1/1080 adalah selamat dan wajib dilakukan. Risiko kalau biarkan jauh lebih besar daripada risiko rawatan. Mitos ke-6, ubat darah tinggi ni semua kimia, bahaya. Makan lama-lama. Baik cuba herba atau ubat kampung. Hakikatnya, keberkesanan ubat moden anti-hipertensi telah terbukti dan diuji melalui ribuan kajian. Tiada satu pun ubat atau petua tradisional yang boleh mengawal tekanan darah kita sebaik ubat doktor dan melindungi organ penting. Mitos ke-7, boleh makan ubat sekejap, lepas tu dah sihat, terus berhenti. Hakikatnya, hipertensi adalah penyakit kronik, kekal. Ia memerlukan rawatan ubat secara berterusan, sepanjang hayat. Sila ingat semua poin penting ni. Jangan lupa kongsikan juga dengan anak-anak dan cucu-cucu. Ilmu pengetahuan adalah perisai paling kuat kita dalam melawan penyakit yang licik ini. Jangan sekali-kali biarkan mitos lapuk dan bahaya ni mengawal kesihatan dan kehidupan kita. Orang selalu tanya, kalau dah kena stroke atau serangan jantung, masih perlu ke kita rawat darah tinggi ni? Dah terlambat ke? Jawapannya senang saja. Bukan setakat perlu, tapi sangat-sangat wajib. Pencegahan kedua, secondary prevention, maksudnya kita nak elakkan bencana ni berulang lagi, adalah salah satu tugas utama doktor jantung. Kalau saluran darah di jantung atau otak kita dah ada plak kolesterol, maknanya kita ni memang dalam kumpulan risiko yang amat tinggi. Jadi, kawalan tekanan darah yang ketat tu jadi lebih penting berbanding orang yang tak pernah kena. Rawatan yang betul selepas serangan jantung atau stroke boleh stabilkan plak-plak kolesterol tu, elak dia pecah dan elak bekuan darah terbentuk. Ini juga akan baiki aliran darah ke organ yang terjejas dan kurangkan risiko kena kali kedua tu sampai berpuluh-puluh peratus. Tahap tekanan darah yang disasarkan untuk pesakit macam ni mungkin kena jaga lagi ketat. Selain itu, dalam pelan rawatan, kita mesti tambah ubat lain. Contohnya, ubat sistatin untuk turunkan kolesterol dan ubat cair darah, antiplatelets, untuk elak darah jadi pekat. Ini usaha yang menyeluruh dan kompleks. Tujuannya nak hentikan penyakit dari melarat dan elakkan tragedi baru. Sebab tu, kalau kita atau ahli keluarga dah alami krisis jantung atau stroke, janganlah putus asa. Sebaliknya, ini adalah motivasi paling kuat untuk kita jaga kesihatan betul-betul. Hidup kita selepas serangan jantung atau stroke tu bergantung sepenuhnya pada macam mana kita kawal tekanan darah dan ikut semua nasihat doktor. Ini peluang kedua kita dan kita tak boleh sia-siakannya. Mari kita tengok satu lagi silap yang selalu orang buat. Cuba makan ubat sendiri. Self-medicating. Kadang-kadang kita dengar nasihat jiran atau terpengaruh dengan iklan di TV. Terus saja ambil ubat darah tinggi tanpa tanya doktor. Ubat ni bagus. Makcik Kiah dah cuba. Saya pun nak cubalah.
Hati-hati, cara ni sangat bahaya. Pertama sekali, ubat darah tinggi ni bukan macam one size fits all. Satu pil ajaib pun yang boleh sesuai untuk semua orang. Rawatan ni sangat peribadi. Doktor kena tengok umur kita. Ada tak penyakit lain macam kencing manis, diabetes, sakit buah pinggang, sakit jantung, paras kolesterol dan semua keputusan ujian kita. Ubat yang elok untuk orang lain mungkin tak berkesan, malah membahayakan diri kita. Kedua, sukatan ubat, dos, itu mesti betul. Kita yang tahu berapa banyak dos yang badan kita perlukan, macam mana nak adjust, sesuaikan dos tu sepanjang masa kita berubat. Ketiga, setiap ubat tu ada cara kerja yang berbeza. Selalunya, untuk dapatkan hasil terbaik, kita perlukan kombinasi 2 atau 3 jenis ubat dari kumpulan yang berlainan. Siapa yang boleh buat skema rawatan yang betul ni? Hanya doktor pakar saja. Kalau kita cuba rawat sendiri, paling baik pun, ubat tu tak jalan dan kita buang masa yang berharga saja. Penyakit kita makin teruk. Paling teruk pula, kita boleh rosakkan kesihatan kita secara kekal. Contohnya, ada ubat yang tak boleh diambil kalau kita ada masalah buah pinggang ataupun sakit jantung tertentu, nanti boleh bawa kepada komplikasi yang serius. Sebab itu, ingatlah, satu-satunya sumber preskripsi untuk rawatan darah tinggi adalah doktor yang merawat kita. Pandai buat keputusan sendiri dan jangan mudah percaya nasihat orang yang tak ada kelayakan. Kesihatan kita ni terlalu mahal untuk kita buat eksperimen yang berisiko. Satu perkara penting yang wajib kita sebut, ia adalah gabungan darah tinggi dengan kencing manis. Ini adalah gabungan yang sangat bahaya, gabungan maut yang boleh meningkatkan risiko komplikasi jantung dan strok berkali-kali ganda. Kencing manis dan darah tinggi, dua-dua ini serang sasaran yang sama, iaitu salur-salur darah kita. Kencing manis merosakkan dinding dalam salur darah atau endotelium, menyebabkan ia mudah diserang kolesterol. Darah tinggi pula akan memburukkan lagi keadaan ini, mempercepatkan pembentukan plak yang menyumbat. Mereka berdua bertindak seperti dua sekutu jahat yang bekerjasama untuk menghancurkan badan anda dengan kekuatan berganda. Sebab itu, bagi pesakit kencing manis, mengawal tekanan darah adalah perkara paling utama. Sasaran tekanan darah untuk mereka sangatlah ketat. Kalau untuk orang tua biasa, tekanan darah 135/85 dari 85 mungkin masih boleh diterima. Tetapi untuk pesakit kencing manis, angka itu sudah dikira sangat tinggi. Target mereka adalah 130/80, 1/80 atau lebih rendah, dan sebaiknya lebih rendah lagi jika badan anda selesa. Tambahan pula, untuk rawatan darah tinggi pada pesakit kencing manis, doktor akan mengutamakan jenis ubat tertentu, seperti perencat, ACE dan sartan. Ubat-ubat ini bukan sahaja turunkan tekanan darah, tetapi ia juga beri perlindungan tambahan kepada buah pinggang, yang mana organ ini sering terjejas dahulu akibat kencing manis. Jika anda atau ahli keluarga anda menghidap kedua-dua, darah tinggi dan kencing manis, anda mesti faham anda berada dalam kumpulan risiko yang sangat-sangat tinggi. Mengawal tekanan darah, gula dalam darah dan kolesterol bukan lagi pilihan, tetapi ia adalah soal hidup atau mati. Tak ada kompromi, tak ada istilah ikut umur boleh longgar sikit di sini. Hanya dengan kawalan ketat, berterusan
dan mengikuti setiap nasihat doktor dengan teliti sahaja yang boleh menyelamatkan anda daripada akibat yang fatal. Dan kepada perbincangan penting ini, saya ingin menekankan sekali lagi, tua itu bukanlah satu penyakit. Tubuh kita mengalami perubahan seiring usia. Tisu kurang elastik, proses metabolisme kita jadi perlahan. Namun, kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh menganggap penyakit sebagai norma atau sebagai sebahagian daripada kehidupan tua. Ambil contoh tekanan darah tinggi. Darah tinggi bukan aksesori wajib usia tua. Ia adalah masalah kesihatan atau patologi dan ia mesti dirawat. Tidak kira berapa pun umur kita. Perubatan moden hari ini telah menyediakan segala kemudahan untuk kita menikmati kehidupan yang panjang, aktif dan sihat. Kita boleh kekal, berfikiran waras, cergas, bertenaga hingga ke akhir hayat. Kunci utama kejayaan ini terletak pada pencegahan dan rawatan awal. Penyakit kronik dan yang paling utama di sini ialah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dengan menolak mitos berbahaya tentang norma mengikut usia ini, kita telah mengambil langkah yang paling penting. Anda sebenarnya sedang mengambil semula kawalan terhadap kesihatan anda sendiri. Anda sedang memberikan diri anda peluang untuk menikmati kualiti hidup yang tinggi selama berdekad-dekad, bebas daripada kesan buruk akibat membiarkan penyakit tanpa rawatan. Jangan sesekali lepaskan peluang keemasan ini. Kehidupan dan masa depan anda terletak pada keputusan yang anda buat hari ini. Biarkan salah satu keputusan itu adalah kefahaman yang kukuh ini. Bacaan tekanan darah 140/90, 140/90 itu bukan normal. Ia adalah isyarat amaran yang tidak boleh kita abaikan. Ia adalah seruan untuk bertindak. Jika anda menyambut seruan ini, anda pasti akan berjaya. Kita sentuh tentang langkah-langkah yang lebih spesifik. Ini adalah panduan mudah untuk kita yang berusia 65 tahun ke atas. Langkah pertama, beli alat pengukur tekanan darah automatik. Pastikan ia jenis yang menggunakan manset di lengan, bukan di pergelangan tangan. Ini kerana bacaan di pergelangan tangan kurang tepat bagi warga emas. Langkah kedua, mula buat catatan atau diari tekanan darah. Ukur 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan malam. Pastikan anda berada dalam keadaan tenang semasa mengukur, ikut semua peraturan dan catat keputusannya. Lakukan ini selama sekurang-kurangnya 2 minggu berturut-turut. Langkah ketiga, analisis keputusan anda. Jika purata bacaan tekanan darah anda secara konsisten melebihi 135/85, 135 atas 85. Ini adalah sebab untuk anda segera berjumpa doktor. Jika angkanya sudah melebihi 140/90, 140 atas 90, jangan berlengah lagi. Terus dapatkan nasihat perubatan. Langkah keempat, cari pakar perubatan yang betul-betul mahir. Tanya rakan-rakan atau semak ulasan pesakit. Semasa temu janji, bawa sekali diari tekanan darah yang anda sudah catatkan. Langkah kelima, patuhi semua arahan dan preskripsi doktor. Ikuti pemeriksaan yang ditetapkan dan ambil ubat yang disarankan. Jangan sekali-kali buat rawatan sendiri dan jangan dengar nasihat orang yang tiada kelayakan. Langkah keenam, ubah gaya hidup anda. Kurangkan pengambilan garam, kerap bersenam, kawal berat badan dan tinggalkan semua tabiat buruk. Langkah ketujuh, terus pantau tekanan darah secara berkala.
dan jumpa doktor untuk memastikan ubat yang diambil masih sesuai. Sasaran anda adalah untuk mengekalkan bacaan yang stabil pada paras 130/80, 130 atas 80. Panduan ringkas ini adalah peta jalan anda menuju kehidupan yang sihat dan panjang umur. Ikutinya dan anda boleh mengelakkan kebanyakan risiko bahaya yang datang bersama penyakit darah tinggi. Akhir sekali, mari kita bayangkan begini. Salur darah kita ni ibarat jalan raya di sebuah bandar besar. Bila tekanan darah normal, iaitu 100/80, ia umpama kita melalui lebuh raya yang luas, bebas dan jalannya licin dengan permaidani asfalt yang sempurna. Kereta, iaitu sel darah merah yang membawa oksigen, boleh bergerak laju tanpa sebarang kesesakan, menghantar semua bekalan penting tepat pada masanya ke setiap pelosok bandar, ke setiap organ badan kita. Hasilnya, bandar kita makmur dan maju. Tetapi jika tekanan darah dah naik sampai 140/90, ini bukan lagi lebuh raya. Ini dah jadi macam jalan kampung yang sempit, penuh lubang dan lopak dan sentiasa ada kesesakan lalu lintas yang berterusan. Kenderaan bergerak perlahan, terpaksa bersusah payah nak sampai ke destinasi. Disebabkan itu, ada kawasan bandar, iaitu organ kita, mula kekurangan bekalan penting dan disitulah masalah mula timbul dan krisis hipertensi pula. Ibarat satu kemalangan besar yang melumpuhkan terus pergerakan di jalan utama. Seluruh bandar kita akan lumpuh sepenuhnya. Taklah kita nak duduk dalam bandar yang jalannya teruk macam ni. Kan? Sudah, tentu tidak. Begitu juga badan kita tidak mahu dengan salur darah yang rosak dan bermasalah. Menjaga tekanan darah agar sentiasa normal, ini sama seperti menjaga infrastruktur jalan raya dalaman kita. Ia adalah seperti melakukan pembaikan besar-besaran yang boleh mencegah kemalangan jalanan dan memastikan semua sistem penting berfungsi tanpa sebarang gangguan. Biarkan jalan-jalan dalaman anda bertukar laluan yang sukar dilalui. Pastikan ia sentiasa dalam keadaan terbaik dan bandar organisme anda akan berkhidmat untuk anda dengan baik dan setia untuk bertahun-tahun lamanya. Mungkin perumpamaan ini boleh bantu anda lebih faham dan ingat apa perjuangan melawan tekanan darah 100/90 bukanlah sekadar kehendak doktor, tapi satu keperluan yang amat penting demi kesihatan dan kesejahteraan anda. Baiklah, mari kita buat kesimpulan. Hari ini, kita telah membongkar salah satu mitos yang paling berbahaya dan paling berakar dalam dunia perubatan. Sekarang, anda tahu dengan pasti tekanan darah 140/90, walaupun anda sudah berumur 70, 80 atau 90 tahun, itu bukan normal ikut usia. Itu adalah penyakit yang kita panggil hipertensi atau darah tinggi. Ia adalah pembunuh senyap yang kejam yang merosakkan saluran darah anda tahun demi tahun, meletihkan jantung, mencuri nutrisi dari otak dan meracuni buah pinggang. Kita telah mengetahui bahawa data sains terkini dan garis panduan klinikal jelas menyatakan bagi kebanyakan warga emas, sasaran tekanan darah yang selamat dan wajar adalah DI bawah 130/80. Mencapai sasaran ini adalah sesuatu yang mutlak nyata. Dengan pendekatan rawatan yang bijak dan perubahan gaya hidup. Jangan biarkan kepercayaan lama dan rasa selesa yang palsu meragut tahun-tahun aktif dan bermakna dalam hidup anda. Kesihatan anda terletak di tangan anda sendiri. Jangan abaikan isyarat yang diberikan oleh badan anda. Ukur tekanan darah secara berkala, simpan buku catatan harian
dan jadilah rakan kongsi yang proaktif dengan doktor anda dalam perjuangan untuk mencapai umur panjang. Ribuan terima kasih kerana menonton video penting ini hingga selesai. Jika maklumat ini bermanfaat, sila tekan butang suka, like dan langgan subscribe saluran kami agar anda tidak terlepas pendedahan mitos perubatan yang lain. Paling penting, sila kongsi video ini dengan ibu bapa, nenek atau datuk anda. Mungkin dengan cara ini anda dapat menyelamatkan nyawa mereka. Sekarang, soalan saya kepada anda. Adakah anda atau orang yang tersayang pernah berhadapan dengan mitos normal ikut usia ini? Apa yang doktor anda katakan? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Mari kita bincangkan bersama. Pengalaman anda mungkin sangat berharga kepada orang lain.